Ya, Rida hadir di sini temankan anda, dan kali ini kami ada satu segmen. Ini je lah segmen dalam Johara yang tidak memerlukan nama anda ataupun cadangan anda. Sebab tak payah cadangan lah, story semua banyak kat dia. Dia kalau suka dia ambil. Itu kisah gosip masing Mak Jemah lah. Mak Jemah ni memang dia akan pilih artis untuk sign bawah naungan dia. Wisma, Mak Jemah, Enterprise, Big House, Penthouse, .com.my. Okey, kalau anda ingin bersama dengan Mak Jemah, jom kita dengarkan. Yang ini kisahnya sukan lari pula. Apa sukan pula ni yang Mak Jemah join ni? Okay, let's go. Go. Mak Jemah ni mengang-mengang ni kenapa? Jogging lah. Semua datang dari sini jogging. Mak Jemah ni tak kenalah pakai suara sendap macam ni. Sekali-sekala dia rindu pun nak pakai balik. Dulu selalu jogging dengan Fahmi Cik Mat. Sekali benda dah sekarang dah seorang jogging kan. Sebenarnya kita sekarang ni ketandusan pelari pecut. Mana Mak Jemah tahu? Apa kena mengena dengan Mak Jemah kalau kita ketandusan pelari pecut pun? Sebab dulu zaman-zaman Mak Jemah kalau nak diceritakan balik, macam Mak Azmi Ibrahim, Mak Senyambek. Senyambek tak dia. Masa tu Mak Jemah dengan dia je paling laju. 4 kali 400. 59 second je Mak Jemah buat. Amboi. Takkan cepat sangat. Habis kau ingat apa? Kenapa? Mak Jemah naik motor. Masa tu macam sekarang Mak Jemah cari atlet yang kaki dia bengkak. Kaki muscle kan. Mak Jemah masa tu mesti orang yang cek Mak Jemah. Kaki Mak Jemah masih muscle kan. Okay, excuse me. Kaki Mak Jemah ni kerempeng aja, halus saja. Kalau sepak tiang, tiang roboh. Kuat tu. Tapi kaki Mak Jemah patah. So jadi Mak Jemah nak masuk kategori mana ni Mak Jemah? Sebenarnya nak muzik tu Mak Jemah harapkan supaya rakyat Malaysia cubalah masuk larian-larian balapan. Ya, kalau ada batujuh, masuk batujuh bandar. Tapi kalau dah ada kemuliaan, masuklah acara silat untuk menentang asa-asa juara silat yang Masuk. Suruh orang daftar. Masuk. Tapi kena ingat, hari bahagia kita, kalau kita bahagia, kita akan naik ke atas podium untuk menang, untuk ambil hadiah. Macam Jemah dulu pernah ambil hadiah dekat naik atas podium, tempat yang kedua. Alhamdulillah. Penyerap tahi je. Ya, terima kasihlah Mak Jemah. We miss you. Harap-harap Mak Jemah datang balik kat sini, okey? Ya, dah kejap lagi.